إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Majoriti muslimat 2/3. Tadi saya ada edarkan kad doa. Boleh tengoklah, kalau tak tengok tak tahulah bila nak tengok. Bubuh dalam beg tu pakai tak tengok dah. Tengok Ustaz, tengok Ustaz. Dalam tu ada 2 doa dalam satu hadis. Siapa bagi? Nabi bagi. Kau Ustaz Zamri, doa yang Nabi ajak. Tadi kata ni doa Ustaz Zamri pula. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Riwayat daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa baca doa selepas selesai makan, pahalanya, bukan pahala, Allah menjanjikan keampunan dosa, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Sama macam kita puasa Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama macam tarawih di malam-malam Ramadan. Mudah saja makan, lepas itu makan bagi habis. Makan bagi habis, baca doa. Lagi tak habis tak boleh baca doa ni. Maksud selesai makan ada 4 benda. 4 ni maksudnya makan perhabis. Selesai makan yang pertama maksudnya kita makan tak tinggal sebiji nasi pun. Makan perhabis. Nasi dengan lauk dengan sayur habis, tak ada tinggal. Tulang tinggal lah, tu makanan jin. Tulang tak makan. Sebutir nasi pun kita tak tinggal, secebis lauk pun kita tak tinggal. Tinggal tulang kan. Tu makna makan perhabis yang pertama. Yang kedua, ni masih dalam pinggan ni. Hak dalam pinggan tu perhabis. Nasi, lauk, sayur. Habis. Saya tak lalu lah sayur ni. Tak lalu buruk lah. Hak mana buh nak perhabis. Nasi banyak sangat. Buh pun banyak-banyak. Buh takat mana boleh perhabis. Sebiji pun tak tinggal nasi. Makna pertama. Makna kedua, Nabi kan suruh kita calit keliling pinggan tu. Calit ke palit? Tak tahu baca ni. Palit. Kalau tak buat gitu tak habis. Buat gutu. Masuk dalam mulut. Macam orang kelapang sangat no. Tak, memang kena buat macam tu. Tu makna kedua makan perhabis. Dia makan nasi habis, dia makan sayur, dia makan lauk, lepas tu dia buat gitu. Nak mudah ambil roti gardenia, lak makan. Kari-kari yang masih tinggal, sisa sikit banyak tu perhabis. Senang nak basuh. Cuci calah. Sakit pergi basuh senang. 2 dah. Yang ketiga, yang lekat di jari. Lagi tak jilat, tak isap, tak habis. Belum habis makan. Belum finish. Ni nombor 3. Nabi akan isap bermula jari. Nabi 3 jari ya. Nabi isap jari hantu. Nombor 1 tak ni. Nombor 2 jari telunjuk. Nombor 3 jari ibu. Kita dah guna 5 jari, baki lagi jari manis dengan jari kelingking. Isap semua. Jilat, isap. Jangan basuh selagi belum dijilat dan diisap. Jangan ambil tisu lap tangan. Isap dulu sekali baru lap. Jari mana dulu? Hantu. Nombor 2
telunjuk. Nombor 3, ibu jari. 4, 5 saya tak tahu. Pasal Nabi tak guna 2 jari ni. Ikutlah. Manis lalu ke pasal dia manis. Manis, keliki. Habis. Belah ni tak payah ada isap. Belah ni tak guna. Nombor 3. Nombor 4, cek bawah pinggan kita tu. Kok ada nasi yang tumpah. Hak tumpah buat apa? Kutip makan. Sebab meja kita pastikan bersih. Kita makan di meja yang bersih. Kalau jatuh, ambil makan. Nabi kata, la tada' li syaitan. Makanan yang tumpah, kalau tak kutip makan, itu makna kamu jamu makan setan. Kamu belah hantu raya kah? Itu saya ada tanya. Orang yang membiarkan nasi tumpah, dia tak kutip. Kutip tu bukan kutip buang, kutip makan. Jika ada kotoran, habuk, basuh, lepas tu makan. Payuh lah. Terus apa bagi tumpah lah. Tak mau kutip, jangan bagi tumpah. Buat 4 benda ni baru orang panggil selesai makan. Lepas selesai makan, baca doa tu. Diampunkan dosa-dosa kita daripada umur mula balik. Dosa-dosa kita yang dulu. Jom sama-sama kita baca. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Terjemahan ada situ, baca sendirilah. Begitu juga bila kita pakai baju. Ada riwayat pakai baju baru. Bila kita pakai baju baru. Ada riwayat pakai baju lama ke baru tak apa. Bila kita dah siap, habis dah pakai kain, pakai semua, pakai tudung lah, lama sikit orang perempuan nak pakai. Orang nak boleh siap. Ada hak jenis mbuih. Auning. Lipat kau ni, lipat kau ni. Bila dah puas hati dah baru baca. Setelah siap berpakaian. Orang lelaki dia bubur tali pinggang, bubur kancing baju, butang baju. Dia pakai necktie ke, siap lah. Baca. Baca. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ni amalan harian. Kalau yang doa bawah tu, Nabi janji ampun dosa yang dulu-dulu. Kalau ikut riwayat Imam Abu Daud, dosa dahulu dan akan datang. Lagi sakan. Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang. Jadi boleh buat dosa. Kalau ada dosa ke depan, esok, lusa atau depan, Allah sedia ampunkan dosa dengan Allah. Pakai baju je pun tak payah. Itu beza kita ada ilmu dengan tak ada ilmu. Ada ilmu kita tahu nak baca mana. Saya pakai baju baru kemarin, ada lah kawan-kawan tegur depa PM WhatsApp. Baju Maghribi, Morocco memang baru pun saya baru beli. Saya balas dengan doa tu. Alhamdulillah, doa pakai baju, khususnya baju baru. Dan fadilatnya, alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kelebihan mengamalkan doa ni, Allah ampun dosa-dosa lalu dan dosa akan datang. Ni dapatlah ilmu. Puji ustaz, baju baru ustaz, baju Morocco ustaz, kita balas dalam bentuk doa, hadiah doa. Saya type dan saya tangkap gambar tu. Jadi kalau hari raya pakai baju baru, baca. Terutamanya tak bau pun baca hari-hari. Apatah lagi doa kalau kita dapat pakai baju-baju baru. Lagi patut kita bersyukur. Kerana syukur Allah Ta'ala tambah nikmat. Kerana syukur Allah ampunkan dosa. Maghfirah, ghufran daripada Allah. Baik, amalkan. Doa lepas makan yang selalu duk baca, doa apa? Alhamdulillahilladzi at'amana
Saqana minal tak ada, wa ja'alana muslimin. Dia kan ada minal, wa ja'alana muslimin. Tak apalah, dia cuma bahasa tu dia ada beza sikit. Doa tu pun bagus, tapi kata ulama hadis doa ini lebih bagus sebab doa ni hadisnya kuat. Yang tadi tu ada doa hadisnya agak lemah. Tak apalah, dah hafal yang tu, tambah yang ni, jadi dua. Kedua-duanya kita amalkan. Satu at'amana, ni at'amani, at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Ada hafal dah. Mengapai siap hari ni? Bagus. Lagi nak makan? Kan makan dah? Makan dah, kena makan lain. Kalau ada lebih banyak kan, ambil lah berapa keping pun. Satu tak kat cermin solat, lepas hembus-hembus tudung tu, pecah. Satu tak kat tempat makan, meja makan. Sementara nak ingat. Baik. Kita sedang cari dana nak buat dewan di Ma'had Taujih, dewan makan, dewan serbaguna. Itu yang bagi hadiah doa makan. Sebab nak buat dewan makan. Doa makan untuk mengumpul dana dewan makan. Dan saya tak maulah apa yang saya tahu tu saya tahu sorang-sorang je. Melayu kita nak viralkan doa. Doa yang orang tahu, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Kita bagi doa lain pula supaya ilmu bertambah, tersebar dan boleh diamalkan, insya-Allah. Baik. Muka surat 34 lah. 37 orang. Oh, kaum Nabi Lut ni. Muka surat 37. Liwat merupakan dosa besar yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki sama laki dipanggil liwat. Perempuan sama perempuan dipanggil sihak. Sihak. Orang Melayu kalau nama Ishak dia panggil sahak. Boleh gagah gila sahak. Dan dia tersilap sebut sihak, jam lesbian. Sahak tak apa dah, jangan sihak. Sihak itu haram, perempuan sama perempuan. Bukan nak dapat anak, pasal tak mau anak tu lah. Dia ada perempuan ni macam jantan, perempuan ni perempuan. Kedua-duanya adalah haram. LGBT. Hak lebih teruk lagi, tukang alat kelamin. Hak perempuan nak jadi lelaki dia pasang hak lelaki. Hak lelaki nak jadi perempuan bukan takat pondan lembut, dia sampai buat faraj. Transgender pun ada juga. Wal'iyadzubillah. Lembut tak apa, jangan jadi pondan. Lembut nak macam mana? Kadang-kadang orang tu memang ditakdirkan dia lembut, tapi dia lelaki lah. Dia pasang janggut, ada misal dia pakai cara lelaki tapi watak dia lembut. Nak macam mana? Tabiat dah dicipta Allah lembut. Itu lain tu. Hak pondan ni dia jadi perempuan, dia buat payudara lah, dia pakai cara perempuan, itu haram. Allah melaknat orang lelaki yang ingin menjadi perempuan dengan sengaja, dan Allah melaknat orang perempuan yang berwatakkan lelaki. Laknat Allah ke atas lelaki menyerupai perempuan, laknat Allah ke atas perempuan yang menyerupai lelaki. Kadang-kadang mak ayah punya pasal, tak tahulah nak salah siapa. Kadang-kadang pasal berkawan. Kadang-kadang mak ayah ni anak lelaki semua. Mai hak bongsu ni duk ingatkan perempuan, keluar-keluar lelaki juga. Tak kira bagi pakai baju-baju perempuan. Teringin anak perempuan kan. Buat rambut panjang, ada tocang, pakai baju kurung. Teringin sangat nak perempuan, keluar main lelaki juga. Maka dibeli pakaian-pakaian perempuan. Budak tu habis dah, kalau jenis memang dah watak lembut, jadi perempuan betul tanggunglah dosa, didikan, tak kena. Mak saya teringin anak perempuan, kami
abang saya ada 6 orang. Laki semua berderet. Saya yang ketujuh. Laki juga, tapi mak saya tak bagi pakai kain batik apa. Laki ya? Tu macam mana? Kami semua laki. 8 orang, simpan seorang, tinggal 7. 8 tu semua laki. Mak ngah saya anak perempuan semua. 6 orang. Hak ke-6 tu doktor cek dia ingatkan laki. Tapi tak nampak lah burung dia tu terlindung, ingatkan laki. Keluar ambil perempuan juga. Nak macam mana? Biar-biar. Pakcik saya campur-campur. Ada lelaki, ada perempuan. Itu semua kurniaan Allah. Ada orang tak ada anak. Ada orang anak ramai, ada orang anak sikit. Jadi, terimalah. Allah tahu, walaysa zakaru kal unsa. Anak lelaki tak sama dengan anak perempuan. Perbuatan terkutuk ini amat bercanggah dengan fitrah manusia. Ia mula diamalkan oleh kaum Nabi Lut. Ini panggil liwat. Nisbah kepada kaum Lut, liwat. Perbuatan keji ini belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum mereka. Maka Allah menghantar beberapa malaikat yang diketuai oleh Jibril alaihi salam. Kalau dalam kitab tafsir kata 3 malaikat dihantar untuk memusnahkan perkampungan kaum Nabi Lut di Jordan. Kampung mereka sekarang jadi bertukar jadi laut mati. Allah hantar Jibril, Mikail, Israfil dalam kitab tafsir lah. 3 malaikat untuk menjatuhkan hukuman ke atas mereka. Malaikat datang dalam rupa manusia yang sangat kacau. Malaikat dengan Nabi lain memang ditukar rupa. Malaikat kalau dengan Nabi lain ditukar rupa. Dengan Nabi Muhammad seorang saja, kekuatan pandangan Nabi boleh tengok rupa asli malaikat. Oh, Nabi lain tak boleh, tak sanggup, pecah wajib betul. Jadi bila malaikat mai kat Nabi lain, mai berupa orang, bukan rupa asli lah. Kalau dengan Nabi Muhammad mai rupa betul, sampai sayap dia buka ada 600 sayap. Jibril besar, dia peluk Nabi. Tapi dia boleh mengecil, walaupun dia besar, dia boleh mengecil. Besar boleh, kecil boleh. Dia fleksibel, dia anjal. Sebab Nabi duduk dalam gua Hira, gua tu sempit. Jibril hak besar boleh celui. Kerana malaikat dicipta daripada cahaya. Kalau ikut saiz asal, Jibril besar. Jibril pernah buka semua sayap dia 600. Dia buka, buka. Tak tahulah bunyi vam ke tak. Buka. Lindung Nabi sampai Nabi tak nampak langit. Sampai kelam. Tak nampak awan, tak nampak langit. Oh, dia besar je Jibril. Tapi dalam gua Hira tu kecil lah. Tadi celui masuk, dia peluk tadi. Apa malaikat ni memang boleh bertukar rupa paras kepada rupa yang indah. Rupa orang boleh, rupa binatang pun boleh. Yang Nabi Ismail tu menangis, dahaga ayam, mak dia hajar lari pergi balik sehari 7 kali cari ayam, tak jumpa. Kemudian dengar bunyi ayam. Rupa-rupanya itu ayam Zamzam. Ayam Zamzam ni Allah hantar 2 ekor burung putih, iaitu malaikat. Dia patuk, dia kepak, dia cakap, mulut, sayap, kaki cakap, paruh patuk, sayap kepak, berdebu habis, terbit ayam. Orang Melayu duk kata ayam tu hentakan kaki Nabi Ismail. Betul? Tak. Jadi Nabi Ismail duk tang lain, dekat dengan Bukit Marwah, yang ayam Zamzam tu dekat Kaabah. Nabi Ismail memanglah budak Riau, dia godek. Bukan ayam keluar di hujung kaki Nabi Ismail. Ayam keluar di mataf, kawasan tawaf berdekatan Kaabah. Hasil patukan, cakap, kepak 2 malaikat. Malaikat pun tak tahu. Seperti 2 ekor burung, tapi dia bukan burung. Comel tak? Comel. Putih seolah. Ayam Zamzam keluar dari patuk, kepak, cakap 2 ekor burung yang hakikatnya itu 2 malaikat. Tapi ada ayam yang lebih
mulia ayak tangan Nabi keluar dari tangan Nabi Muhammad, lebih mulia daripada ayak Zam-Zam. Ada satu ayak, saya duk bawa orang pergi Uzbekistan, ayak telaga tu tak pernah kering, yang tu hasil tapak kaki Nabi Ayub, dia hentak kaki. Macam dia buat tumang, macam orang nak tarik tali tu. Orang nak tarik tali, bisa tengok kan tu. Dia pacak dengan tumit tu, pum, keluar ayak. Itu ayak kaki Nabi Ayub. Ada ayak kaki Nabi Ayub, ada ayak tangan Nabi Muhammad, ada ayak berasbabkan 2 ekor burung, itu ayak Zam-Zam. Ada ayak apa lagi? Ada ayak batu. Ayak batu yang bukan ayak air. Ayak batu ni Nabi Musa ketuk batu keluar ayak. Itu panggil ayak batu. Berkat tongkat Nabi Musa. Ada berkat tongkat Nabi Musa, ada berkat tumit Nabi Ayub, ada berkat tangan Nabi Muhammad, ada berkat 2 ekor burung yang sebenarnya bukan burung tapi malaikat yang diutus oleh Allah. Baik. Perbuatan keji itu Tuan tak pernah buat. Malaikat datang dalam rupa manusia. Memang begitulah Nabi-Nabi lain semua. Malaikat datang dengan rupa yang bukan rupa asli. Malaikat mai dekat Maryam nak tiup sejenis angin yang menyebabkan Maryam mula mengandung. Tiup ruh Nabi Isa. Dia mai dalam bentuk manusia. Nabi Muhammad je boleh tengok rupa asli. Malaikat datang dalam rupa manusia yang sangat kacau. Memanglah dia kalau main dalam bentuk binatang pun binatang hak comel-comel. Kalau orang pun orang hak segak, harum wangi. Sebelum tiba ke perkampungan Nabi Lut, mereka singgah sebentar di rumah Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira Al-Bushra, masjid di Merbuk. Bushra berita gembira. Lepas pergi rumah Nabi Ibrahim singgah, Nabi Ibrahim pun jamulah anak lembu sembelih panggang. Sembelih anak lembu panggang hidang. Tengok-tengok tak makan. Rupa-rupanya malaikat. Malaikat bawa Al-Bushra, berita gembira, iaitu Sarah akan mendapat anak lelaki bernama Ishaq, dan selepas Ishaq berkahwin nanti Ibrahim dan Sarah akan mendapat cucu pula bernama Yaqub. Abang ada cucu. Anak tak dapat ia mak cucu lah. Itu kata mukjizat Allah bagi kita. Kita kalau kita jadi orang yang dekat dengan Allah, kita rapat dengan Allah, banyak ibadah, dekat-dekat kita nak mati, kita juga akan dapat Al-Bushra, berita gembira. Dekat-dekat nak dapat satu berita gembira, Al-Bushra. Bushra dia apa? Dalam bentuk mimpi, melihat taman indah, dan itu petanda tak lama lagi akan mati. Siapa bisa mimpi melihat taman-taman indah dan dia ada dalam tu duduk berjalan, dia tengok ini bukan kamera Helen. Kamera Helen pokok teh banyak, ni bukan dia, ni pokok lain. Ini bukan kamera Helen, ni bukan buah strawberry yang biasa-biasa, ni buah lain ni. Siapa bisa mimpi kat tangan? Ada? Kalau ada, saya nak abang tunggu, tak berapa hari nak mati je tu. Tak, sungguh, ini petanda. Dan orang tu dia tak akan takut, dia akan sujud syukur. Allah bagi habuan, Allah memaklumkan dekatnya ajal. Lebih baik daripada tak tahu. Tahu boleh buat persediaan. Sembahyang taubat tu sehari berapa kali tak tahu. Dan dia akan berseronok, bersyukur. Kerana banyak orang mati, Allah tak abang. Sebab benda ni rahsia. Allah bagi hint, bagi isyarat melalui mimpi. Ini yang sebut ini ialah cucu Sayyidina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cucunya. Melalui anaknya Asma binti Abu Bakar. Asma tu ada seorang anak nama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, Zubair bin Awam. Zubair tu menantu Sayyidina Abu Bakar. Urwah ni seorang yang sangat alim di kalangan sahabat. Tapi dia tak sempat jumpa Nabi.
Dia tak sempat. Dia dipanggil tabi'in. Urwah bin Zubair kira macam anak menakan Nabi lah, anak menakan Sayyidatina Aisyah, anak Asma. Urwah membaca ayat Quran, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi orang beriman yang baik hubungannya dengan Allah, lahum, lam tu bagi, hum mereka, bagi depa, al bushra, berita gembira, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia lagi dah dapat dah berita tu. Wa fil akhirah, dan di akhirat akan mengecapinya. Dunia tengok, akhirat dapat. Dia kata bushra itu ialah ar-ru'ya as-salihah yarahal mu'min fil manam. Mimpi baik sebagai berita gembira orang beriman tengok dalam tidurnya. Tanda apa? Tanda mati dah tak lama. Sebab tu orang-orang baik ni dekat-dekat dia nak mati, dia boleh cakap. Dia kata umur saya tak lama dah, mungkin tahun ni bah, mungkin bulan ni. Ada tu tok guru yang cakap tu, selang beberapa hari mati. Macam dia tahu tu. Dia tahu mana? Mungkin dia tidak malam mimpi. Kita mimpi Doraemon. Hidup mimpi Doraemon. Mati mengejut tak mau, pasal mati mengejut ni tak elok. Nabi pun minta simpang. Nabi ajak kita doa, Allahumma inna na'udzubika min mautil faj'ah. Min mautil faj'ah. Ya Allah, lindungi kami dari mati mengejut. Jadi baik kita mati tak terkejut. Kita macam ada tanda-tanda sakit, lepas tidur mimpi. Kalau orang baik ni dia tak mimpi, dia mati, dia tak pernah mimpi, mati. Au yura lahu, ada member baik dia mimpi tengok dia dalam syurga. Lepas dia mati berapa hari, orang tok guru lain pula mimpi, cerita kata semalam saya mimpi, saya tengok fulan bin fulan tu duduk dalam taman ini. Sama ada dia sendiri mimpi sebelum dia mati, atau dia mati kemudian diceritakan halnya oleh orang lain. Orang lain mimpi nampak dia. Faham tak? Allah akan bagi. Syarat je jadi orang yang dekat dengan Allah, bukan semua orang. Jadi kita doalah kepada Allah, ya Allah, kurniakan kepada kami al-bushra. Bukan masjid mabuk tu. Ya Allah, kurniakan kepada kami al-bushra sebelum kami mati. Mau tak doa tu? Karang sendirilah. Ya Allah, kurniakan, rezekikan kami al-bushra sebelum kami mati. Allah suluh, Allah tunjuk dah. Hadza maq'aduka minal jannah, ni tempat tinggal kamu nanti dalam syurga. Siapa ada mimpi macam tu, bersiap sedialah. Memang tak lama. Tak lama tu bila secara tepat, Allah tak habang lah, sebab ajal ni rahsia. Hari apa? Lemak nak abang betul tu. Pukul berapa? Kat mana? Tu rahsia Allah. Tang mana, kat mana, macam mana. Jalan raya ke, hospital ke, rumah ke, mana ada orang tahu. Secara tepat tak tahu. No? Tapi bersiap sedia. Bersiap sedia. Seronok kalau dapat mimpi tu. Ustaz mimpi tak? Tak lah, saya tak mati lagi. Harap-harap dekat-dekat tu nampak. Kalau saya punya doa, saya karang bahasa Arab. Allahumma, ni bukan hadis. Allahumma rzuqni al-bushra qabla al-maut. Allahumma rzuqni, ya Allah rezekikan aku al-bushra, mimpi indah melihat syurga, qabla, sebelum al-maut, mati. Ya Allah rezekikan aku mendapat bushra sebelum maut. Nabi Ibrahim dapat bushra, iaitu diberitahu isteri dia akan mengandung, nama Sarah, dapat anak, lepas tu nanti akan dapat cucu. Allah panjangkan umur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dah dekat 100 dah waktu tu. Dah Allah janji dia akan dapat anak, dia akan dapat cucu. Allah panjang umur dia sehingga dia melihat cucunya yang bernama Ya'qub. Allah siap bagi nama. Anak buah Ishak, nanti dari Ishak tu dia besar, dia kahwin, dia dapat anak buah nama Ya'qub. Package anak laki saleh besar jadi nabi, nama anak Ishak,
nama cucu Yaqub. Wa kullam minas salihin, kedua-duanya saleh, kedua-duanya besar nanti pun lantik jadi nabi. Syok tak? Habaq masa depan tu. Subhanallah. Allah panjang umur Nabi Ibrahim, Allah panjang umur Sarah, sehingga mereka melihat Yaqub yang disebut oleh Allah, iaitu dari Yaqub ni lah dipanggil Israel. Yaqub ni nama kedua dia Israel. Isra makna abd, Allah, Abdullah, hamba Allah. Yaqub ada dua nama, satu nama Yaqub, satu lagi Israel. Daripada keturunan Yaqub inilah dipanggil Bani Israel, keturunan Israel. Itu. Saya pun ada dua nama. Yang pertama nama saya Zamri, yang kedua nama saya Ibrahim. Habaq Tani je lah. Habis Tani je. Ada dua nama. Mak saya panggil Ibrahim, nama kat buku Zamri. Kan ada orang nama lain panggil lain kan. Baik, Yaqub, Allah panggil dia Yaqub, Allah panggil dia kadang-kadang Israel. Kullu ta'am kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi. Israel itu Yaqub. Kaum Nabi Lut tidak mengenali para malaikat itu. Mereka cuba untuk menggoda malaikat. Lah, mengorat malaikat. Tengok dari lincin elok, handsome, mengorat. Piwit. Silap apa ni malaikat ni. Orang luar masuk, dia pun mengorat. Tetapi Jibril alaihi salam bertindak melibas mata mereka dengan sayapnya sehingga menyebabkan hilang penglihatan mereka. Pada malam itu Allah memerintahkan malaikat mencedok perkampungan itu dan diangkat tinggi ke atas udara, kemudian perkampungan itu diterbalikkan. Terak angkat kali. Macam kita dah tengok orang duk buat mutabak kan, dia cedok mutabak. Angkat kali. Kali. Mati habis. Kaum Nabi Lut. Jadilah laut mati. Laut mati tu dia laut tapi dikatakan tak pandai berenang pun terapung. Tak. Lemah. Tak, saya tak pernah try. Saya pergi pun tak. Dekat je Jordan dengan Syria. Tapi kita kalut mengaji tak ada pergi. Sampailah tak pergi lagi. Laut mati. Laut mati. Orang kata kalau duduk baca surah Abaq ke baca buku ke tak tenggelam. Itu antara benda-benda pelik. Dia dalam. Kaki tak sampai ke dasar. Memang dalam. Tapi dia terapung. Tak payah pakai pelampu. Itu panggil laut mati. Laut tu mati. Dia tak tenggelam. Kira tak ada orang mati lemah lah. Tapi kalau nak pi, kena pi sedih. Jangan pi seronok. Walaupun dia tempat pelancongan, jangan pi gelak, jangan pi senyum, pi buat muka sedih. Muka insaf. Sebab itu tempat sial. Tempat yang Allah turunkan azab. Satu negeri angkat kalih jadi laut. Jadi mana-mana tempat yang Allah turunkan azab, jangan masuk melainkan kamu sedih ataupun kamu teriak. Masuk kalau seronok-seronok dia buat macam tu, bukan dia lah tu. Walaupun dia dah jadi tempat pelancongan, masuk cik buat macam tu, mini love, takat gambar angkat kaki satu kot ni. Kalau pergi dengan suami dia buat love apa semua, tempat lain lah. Tak boleh tu. Nabi tegur. Seronok. Mana kaum Melayu kata, pi boleh, kena beringat. Tempat tu bahaya. Pi sat-sat boleh. Jangan celup kaki ambil manfaat daripada air. Airnya pun tak berkat. Ada orang gatai kaki kan, kaki dia ada kudir ke apa ke, enzima ke, pi sana, ikhtiar, pi celup-celup kaki. Orang kata masin dia kuat. Tak payah. Tak payah celup kaki garam dia pun kita tak ambil, kita tak beli. Jangan lama. Pi untuk belajar, iktibar, kata inilah tempatnya. Kesan daripada murka Allah macam ni. Kalau boleh teriak siapa yang ayak mata dia jenis mudah teriak, eloklah teriak. Had
Tak teriak buat sebab. Sungguh. Tapi kata la tadkhulu illa wa antum bakun. Jangan masuk ke tempat-tempat sial ini melainkan kamu menangis. Kalau tak boleh menangis, buat macam menangis. Tak ada seorang pun senyum. Dia pergi dia buat show. Saya pun tak pernah sampai. Lep mati di Jordan. Tak pernah sampai. Kawasan azab itu dipanggil fik, menziarahi tempat kemusnahan. Tak mana-mana pula. Ingat no? Bukan tak boleh pergi, boleh. Macam orang pergi Aceh kan, pergi ke tempat kapal atas rumah ke atas kilang. Buat muka sedih kan, jangan buat muka seronok. Jauh sikit pada tu baru boleh gelak, benar buat lawak kan, nak happy kan. Tak boleh, seriau. Bahaya kan? Tsunami. Baik. Ya. Kalau nak ambil semayang di sudut fik sah lah. Sebab dia yang lep, dia tak yang lep. Ayat lep boleh ambil semayang, boleh mandi wajib, boleh basuh kemaluan. Salah satu daripada 7 ayat mutlak kan. Tapi kalau ada ayat lain, afdalnya guna ayat lain. Kita pergi sekadar i'tibar, mengambil keinsafan sahaja. Tak elok guna ayat dia, tak elok. Ayat dia tak berkat. Makruh lah kalau guna. Kalau tak ada ayat lain dah, gunalah. Kita tak boleh tayamum syarat tak ada ayat. Selagi ada ayat, gunalah. Baik. Ada orang dia suka celup kaki. Dia kan jual garam dia apa semua. Saya ada tengok lah. Ada yang buat ambil gambar nak tokak garam dia. Tak salah lah dia buat seronok tuan-tuan. Bukan tempat seronok. Dulu sahabat Nabi kan singgah di Madain Saleh. Sahabat Nabi nak pergi perang Tabuk, lalu ikut Hijir. Nak pergi Tabuk lalu ikut Hijir. Di situ ada telaga-telaga Nabi Saleh. Dia pun sembelih unta Nabi Saleh tu. Sahabat Nabi pun cedok ayam telaga, jerang api pun nak masak ayam. Nak buat teh ya. Orang suka minum teh o. Sampai Nabi suruh tunggang. Cerek-cerek tu buang ayam tak berkat. Ada yang ada ambil ayam, campur dengan tepung, 2 uli tepung. Nak berkelak apa? Cantik, bukit-bukit dia cantik. Dipahat. Kalau Quran panggil Hijir, lah orang panggil Madain Saleh. Saleh tu Nabi Saleh. Hala nak pergi ke Tabuk, perang Tabuk. Singgah macam RNR lah. Sampai sekarang ada bukit-bukit tu cantik. Ada yang gambar macam gajah, macam belalai gajah ni pun ukir. Elok. Di sahabat ada yang masak ayam, nak buat teh, ada yang uli tepung. Sampai Nabi suruh buang semua. Tepung yang diuli Nabi kata jamu unta. Unta lapak dia makan. Kalau tak ada rumput dia tepung dia makan. Hampa jangan makan. Tak berkat. Bukan kata kalau makan tu tak berkat lagi, jadi masuk dalam perut jadi tak sihat. Segera Nabi kata kita tak boleh berlengah-lengah di sini, kita kena cepat jalan. Mai tengok boleh. Untuk sejarah, untuk yang tiba. Dah alang-alang tersebut ni saya pun nak umum tahun depan punya umur. Bulan 10 tahun depan saya nak buat package ke Tabuk dan singgah sebentar di Madain Saleh. Umrah hari tu kita pergi Badar aja no. Ni nak pergi sampai ke Tabuk dekat dengan Jordan no. Dan kita juga pergi Khaybar, peninggalan Yahudi. Tempat dia cantik, kebun-kebunnya cantik. Melawat Khaybar tak apalah cerita seronok pasal tentera Islam menang. Dan juga Tabuk. Tabuk ni perang tak jadi. Sebelum sampai Tabuk akan singgah di Madain Saleh. Boleh ambil gambar boleh. Ambil gambar boleh tapi jangan duk hura-hura seronok sangat. Syarat dia kena berlatih buat muka sedih sebelum pergi situ. Bulan 10 nanti package tak keluar lagi. Siapa nak pergi abang? Boleh. Doa panjang umur insya-Allah. Okey, ni pun mengurat malaikat, ni pun kena libah sampai buta. Pada malam itu Allah memerintahkan malaikat mencedok. Ni kekuatan malaikat. Malaikat sangat kuat, dia boleh cedok
perkampungan itu macam satu daerah, satu sungai petani tu. Dan diangkat tinggi ke atas udara, kemudian perkampungan itu diterbalikkan jadi laut mati. Sama macam komplek pemerintahan Qarun di Mesir. Qarun. Hak Qarun tu, dia punya istana dia, pagar dia, gedung kilang-kilang dia semualah. Kunci kilang dia tu kena bawa 100 ekor unta, bawa kunci. Berlambak kunci. Beratnya kunci. Tak tahu kunci dia besar-besar kot. 100 ekor unta baru bawa kunci. Hak bawa dia lain pula, unta khas. Jujur kayanya Qarun. Allah Ta'ala angkat kali juga, tapi dia tak sampailah tahap laut, dipanggil tasik Qarun. Habis dia punya harta dia semua duduk dalam tu. Tasik Qarun di Mesir. Jalan nak pergi Fayum. Boleh pergi tengok, sebab Allah Ta'ala suruh famshu, berjalan lah. Allah Ta'ala suruh ya'tabirun, liyadabbaru ayatih, untuk ambil pengajaran. Itu boleh. Kawai hati, kawai niat lah. Sesiapa yang cuba melarikan diri dari kampung itu, dia akan dikejar oleh angin dan dihujani dengan batu-batu yang sudah ditanda dengan nama-nama mangsa. Peluru berpandu. Ada yang mati kena kalih kampung, mati, lari, angin akan kejar, lepas tu angin tu tukar jadi batu, batu tu ada nama orang. Macam peluru berpandu. Nak lari mana, dia akan ikut set nak pergi. Batu daripada api neraka. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 81 hingga 83. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Maksudnya pergilah bersama keluargamu, keluarga Nabi Lut yang berimanlah. Tak termasuk isterinya, isteri dia tak beriman. Isteri Nabi Lut sah sebagai isteri, kahwin cara sah, tapi dia tak beriman, dia tidak diakui sebagai keluarga Nabi Lut. Keluarga ni usrah. Orang nak buat usrah kan, usrah walaupun kita berbeza darah daging, tak sama, tapi kita satu keluarga, satu akidah. Kalau satu keluarga tapi berbeza akidah, dia bukan keluarga. Macam Abu Lahab tu pakcik Nabi, tapi bukan keluarga Nabi. Asiyah itu isteri Fir'aun, tapi bukan keluarga Fir'aun. Macam tu keluarga dia ada pengertian yang lain. Pergilah bersama keluargamu, anak umatmu yang beriman, pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang. Ni orang buat filem dulu, jangan pandang belakang. Gambar hantu. Allah pesan kat Nabi Lut, jangan ada seorang pun duduk beralih. Sebab nanti akan bunyi jeritan, bunyi gempa. Allah suruh malaikat angkat kampung tu, daerah, bunyi jangan beralih, buat letak. Jalan steady je, jangan beralih. Bunyi apa pun jangan beralih. Siapa beralih dia kena. Macam tu. Kecuali isterimu. Mana isterimu bukan keluargamu, dia akan turut serta keluar nak selamatkan diri, keluar dengan Nabi Lut, nanti dia beralih. Memang orang kafir ni dia ingkar sebab dia tak ada iman. Apa salahnya beralih nak tengok. Teringin nak tengok ni pun jadi guna, beralih batu mai. Isteri Nabi Lut mati kerana kafir dan kerana tak menurut perintah. Jangan beralih. Ketegak. Macam kalau kita baca dalam Quran, Talut, dia ada tentera dia. Talut ni ketua. Dia pesan, Allah bagi tahu
kita dahaga, kita akan jumpa sebatang sungai. Kita dahaga. Lalu kot sungai tu, jangan minum air. Allahu Akbar. Ujian. Duk tengah lepas air, ketua abang, tak apa. Siapa dahaga, sabar. Tak lama lagi kita jumpa sungai. Alhamdulillah. Air jernih. Alhamdulillah. Tapi tak boleh minum. Allah. Inna lillah. Kita dahaga, saya kita jumpa sungai. Duk ingat boleh minum lah. Sambil menyelam, sambil minum air, jangan minum. Cuma Allah bagi rukhsah kalau nak minum satu tapak tangan haba rasa, haba basah tekak, illa kecuali man ightarafa ghurfatan biyadi, secedok tapak tangan minum sikit. Siapa kuat tu saya minum. Iman kuat tak minum, iman lemah bolehlah setapak tangan, jangan dua tapak. Jangan macam tu banyak. Ramai yang ketegak, dia pacak kepala, dia berenang, dia tangkap ikan sambil menyelam, sambil minum air, berkelok makan tong tu. Air sedap. Memang air sungai, tapi Allah bagi rasa sedap. Tak tahu rasa apa? Rasa Ribena ke apa ke? Ramai yang minum. Macam mana nak pergi perang? Dipecat. Duduk tong tu lah. Talut tak mabuk, ambil duduk tong tu lah. Ujian. Nabi SAW sebut nanti di dunia Arab akan tumbuh mah, bukit mah. Bila tu tak tahu lah. Orang lain berebut, siapa betul-betul beriman tu siapa peduli. Tengok pun tak tahu. Jangan tak nak pergi ambil. Sebab bila mereka berebut, mereka akan berbunuh-bunuhan. Jangan. Akan muncul mah. Jangan ambil, kata Nabi. Nabi dah wafat, Nabi pesan kat kita. Jangan ambil. Nak ambil itu mati dulu lah. Baik. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya bagi mereka adalah pada waktu subuh. Jadi Nabi Lut kena keluar sebelum subuh. Nabi Lut keluar, tinggal kawasan tu, masuk ke kawasan berhampiran, masuk Syria. Nabi Lut masuk Syria. Dia bawa anak perempuan dia. Anak perempuan dia beriman. Masuk Syria. Sebelum subuh. Memang Nabi-Nabi berhijrah malam-malam. Nabi-Nabi berhijrah malam. Nabi Muhammad hijrah malam. Nabi Lut malam. Nabi Musa bawa Bani Israel belah laut malam. Jadi musafir malam ni berkat. Cuma kita jenis mengantuk, payah nak buat kereta malam-malam. Kalau jalan jauh, eloknya malam. Macam lori-lori tu banyak berjalan malam. Betul tak? Malam Allah lipat bumi. Nabi sebut keistimewaan berjalan malam, musafir malam, fa innal arda, sesungguhnya bumi tanah, matwiyatun bil lail, Allah lipat pada waktu malam. Makna jauh tak rasa jauh. Macam baju kalau tak lipat dia panjang, lipat dia pendek dia kecil. Musafir malam. Lori balak selalu jalan malam. Kita pun kalau nak pergi mana-mana, nak pergi Kelantan, pergi Terengganu, elok malam. Tambah-tambah tak bawa penumpang ni, dia lena, sedar-sedar loh sampai dah ke. Hak penat tu pemandu buat terkejut. Loh, tak dansat lah, rasa macam barusan. Makcik lena. Tapi beza kalau tidur siang, jaga tak sampai, jaga tak sampai. Tu bezanya. Eloknya malam. Musafir malam. Tu jimat sama, tak perlu tidur hotel malam tu, tidur tebas. Jimat pun jimat tu. Satu malam dah jimat. Tidur tebas sampai sana sembahyang subuh. Bagus, cuma takut mengantuk lah. Tu je lah. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maknanya Allah suruh Nabi Lut keluar cepat-cepat. Subuh dah dekat, tunggu pagi keluar ya. Maka ketika datang keputusan kami, kami menterbalikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu dan ia tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nabi Lut bawa putera dia, 3 orang, puteri dia, 3 orang anak dara dia, masuk ke daerah Syam, ke Syria. Tang mana tak tahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.